Mula-mula kita buka kunci kepala paip ni dulu. Kita nak tahu air ni ada ke tidak. Kita buka paip air ini dulu. Jom kita tutup air. Okey, air dah tutup. Jadi kita buka balik kunci kepala paip ini. Tapi kalau anda rasa ragu-ragu nak cek air ada ke tidak, anda letak balik kunci ni, lepas tu buka. Okey, kita nak tukar kepala pipe yang ini, yang lagi advance. Okey. Okey. Come on. Pusing. Pusing. Okey. Lepas tu kita buka air balik. Okey, test. Bismillah. Oh, ye. Berkesan. Dia tak boleh pakai lah. Yang ni. Ya. Dia ada dua sekali. Kenapa saya pasang ni? Sebab saya nak pasang satu alat pokok siram sendiri. Itu alat dia. Alat ni power. Tapi barang belum sampai lagi. Nanti saya tunjukkan anda di video yang akan datang. Okey.